kereta sebiji Wira. Okey, kereta Wira. So apa masalah Wira ni? Wira ni owner cakap bonet dia tak boleh nak buka. Okey. Dia tarik lock tapi bonet dia tak nak terbuka. So owner pun cubalah buat sendiri. Okey, dia buka gerai depan, lepas tu dia buka lock kat depan ni bawa keluar. Okey, lepas tu dia buka bonet. So bila dah buka bonet semua barulah dia check. Okey, dia ingatkan awal tu lock dia ni rosak ataupun lash bonet ni rosak. So dia beli lash baru. Ni lash baru. Okey. Yang lama dia cabut. Lepas tu dia beli yang baru. Okey. Dia beli yang baru. So dia nak pasang. Lepas tu baru dia perasan bukan lock tu yang rosak. Okey, bukan lock tu yang rosak. Tapi kabel dia ni dah rosak. Nampak ni. Okey. So benda ni kalau dia putus, dia memang takkan tahan lah kabel ni. So kabel ni akan jadi free lah. Okey. Jadi tak boleh nak buka bonet lah. Jadi sekarang ni dia hantar kereta kat aku. Dia suruh tukar kabel bonet depan. Okey, kabel bonet depan. So aku baru je pergi spare part, aku singgah beli kabel bonet depan lah. So yang ni brand apa ni lah? Brand Odaka. Tak tahulah kualiti dia macam mana, tak tahu dia tahan lama mana. So ni lah kabel bonet depan. Jadi tak tahu saiz dia tu betul ataupun tak betul. Aku nak kena buka dulu yang lama, nak kena ukur panjang dia. Sama tak? Kalau sama boleh lah pakai. Okey, takut dia pendek sangat ke, terlebih panjang ke. Okey, so tu ada tulis lah. Potong Wira, front bonnet, kabel. So harga dia dalam RM15 lah dekat spare part. Okey, tu grey ni owner buka sendiri lah. Owner buka sendiri sebab dia nak tukar lock tu. Tapi rupanya lock tu elok. Lock tu elok, tak rosak. So nak tukar kabel ni leceh sikit, jadi dia hantar kat aku lah. Okey, so dah lalang dia beli lock baru. Dia suruh aku tukar lock baru lah, sekali dengan kabel. Jadi projek aku kali ni, aku nak tukar lock bonet depan dengan kabel bonet depan untuk kereta Wira. So kereta ni dia pakai bonet carbon. Jadi kita buka lah dulu lock dia ni ya. Kita buka bonet dulu supaya ada ruang. Mau senang nak buat kerja. Okey. Okey, jom. Jadi ni hang kabel dia. So sini diikat dengan kebetai, aku nak potong dulu. Okey. Jadi sekarang ni laluan kabel dia ni, kalau kita tak tahu, kita kena main-main tengok lalu ke mana. Situ boleh nampak dalam tu. So dia pergi ke tepi ni. Biasanya kalau Wira ni dia lalu dalam daun pisang lah. So kereta pun rapat lah, 1 jari setengah. Jadi macam mana sekalipun kereta ni kena jack. Okey, kena jack bagi dia ada ruang bawah ni. Okey, kalau tak lepas juga kita kena buka tayar lah. So aku nak try jack dulu. Aku nak selak daun pisang ni. Lepas tu baru kita boleh tengok laluan kabel dia tu, baru kita boleh cabut. Okey, so kereta dah siap jack. Jangan lupa tahan stand lah untuk safety. Okey, so ni daun pisang dia. Jadi korang kena buka lah daun pisang ni, kena selak sikit, baru kita boleh nampak kabel tu. Okey lah. Jadi dia ada beberapa tempat lah daun pisang. Situ ada satu. Okey, sini ada tapi dah hilang dah. So sini tak ada. Lagi kat mana lagi? Sini ada satu. Sini ada satu tapi dah tak ada. Situ ada satu tapi dah tak ada. Lepas tu sini ada skru, kena buka saiz 10. Sini ada skru sketing, ada 2, kena buka jugalah. Okey, tapi kalau boleh kita selak je lah, tak payah buka habis lah. Kita buka yang belah atas tu, selak turun je. Okey.
Jadi kita kena lepaskan kat sini pula. So cover ni kau nak buka pun boleh, tak buka pun boleh. Kalau buka senang sikit, kalau tak buka kau kena baring lah. Kita nak lepaskan kabel dekat belakang dia ni. Okay, so aku akan baring lah. Okay, so yang ni kabel dia, tengok. Jadi kita akan lepaskan lock ni dulu. Tolak ke sana. Okay. So dah lepas lock, sini dia akan free lah. Okay. Dah lepas lock, sini akan free. So yang ni kita tarik macam ni. Tolak situ. Okay, dah cabut. So kita boleh tarik kabel ni. Lekat lah. Mesti dah lekat dekat getah tu. Jom kita tengok. Okey, dah lekat dekat klip plastik ni. Plastik dekat bonet depan. Ni plastik, klip plastik kat bonet depan ni. Okey. Payah juga nak masuk nanti ni, tapi tak apa, kita tarik dulu. Payah lah. Payah. So dekat kat kepala ni. Sini getah ni dah lama dah. Jadi dia keras lah. Okey. Boleh je cara senang kita potong. Tapi sama juga. Kalau korang potong, memang boleh tarik keluar. Tapi masa nak pasang nanti macam mana? So nak buka, jangan potong. Kita cuba buka tanpa potong. Sebab masa pasang nanti kita nak pasang, tapi kita tak nak potong dia. Okey, faham tak? So aku akan buka. Buka dulu getah besar ni. Getah wiring ni. Sebab kita nak try tengok. Okey. So getah dah terbuka. Kabel masuk dalam ni. So lubang ni kau kena tuai sikit lah. Bagi dia besar sikit. Bagi dia senang. Okey. Macam tu lah. Cocok ni, lepas tu bagi dia ada ruang, kita tarik sekali. Okey. Betul. Jadi kongkor dululah kabel lama dengan kabel baru lah. Pastikan dia panjang samalah. Okey cun. Okey. So yang ni belah depan dekat lock bonet depan, dia kepala dia bulat. Yang belah dalam kepala dia panjang macam ni Okey. Jangan tersilap pasang
Okey, so lock dia ni jangan pasang lagi. Nanti dia ketat kat sini. Okey, kita nak pasang dekat dalam ni payah. So korang kena settlekan yang dalam ni dulu. Okey, kena settlekan dalam ni dulu. So kena cari balik wayar mana yang tadi, yang jolok tadi tu. So kau nak senang buka cover ni lah. Okey, dia ada skru dia. Kalau buka senang, kita boleh tengok. Kalau tak buka dia payah sikit nak tengok. So kena cari balik jolok kat mana wayar tadi. Anas besar tu diikut. Okey. Oh, kata ni wiring. Aku tengok pun pening wiring dia ni. Okey, payah aku nak kena baring. So, korang cari wiring seketul tadi. Ni lubang dia. Berserabut wiring dia ni. Aku tengok pening ni. Okey, duduk belakang ni. Okey, duduk belakang ni. Okey. So dah mati kat situ Jadi kau kena masukkan sini dulu. Kalau tak nanti payah. Masukkan di tepi. Okey, jadi dia masuk dalam lurah tu. Masuk tak? Tak lepas lagi. Okey, masuk dalam lurah tu. Tarik balik kabel ni. Tolak balik kabel ni. Okey. Lepas tu bagi dia lock kat sini. Nampak tu? Ada besi tu. Okey, bagi dia lock. Okey. So dah masuk lock situ. So yang ni pun check balik, takut dia terlucut lah. Okey, dia dah masuk Dia tak terlucut lah kabel dia ni. So kereta dia ni wiring aku pun pening tengok ni. Ui, berserabut weh. Takut tengok. Tak tahulah wiring apa ni. Macam ni. Bahaya lah, bahaya. Ni tak masuk. Okey, sudah settle kat situ. Baru kita pergi kat depan. Pergi kat depan. Kita tarik balik kabel ni. Okey. Okey, so siap kita baru. Dah siap pasang flash atau lock. So dah sendiri ya. Okey.
Okey, sudah siap tu kau check balik Kau main bonet. Tengok dia tendang tak. Okey. Lepas tu kau lock bonet, kau main lagi, lock bonet, main lagi, tengok dia boleh main tak. Okey, confirmkan balik. So kalau kau hati semua, bolehlah kau pasang balik daun pisang apa semua tu jadi nak tukar kabel bonet depan ni tak susah mana sangat pun. Cuma dekat situ payah sikit. Dia ada wiring harness ketul besar tu. Kita nak jolok situ payah. Okey. Sebab getah dah lama, kalau kita tarik ke dalam pun boleh, tapi kepala kabel tu dia besar sikit. Ditambah pula dengan getah lama dia keras, so payah. Okey. Tapi bila yang masuk yang baru senang, kita jolok je dia masuk. Okey. Jadi tip dia kau jolok masuk ke dalam sini. Bagi lepas kepala tu. Okey, so yang tu je lah kot video untuk kali ni. Tak tahulah kalau ada benda yang aku tertinggal. So kalau ada apa-apa kau boleh tanya kat komen lah. Okey. Assalamualaikum.